Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syahmi Suhaimi, imam di Masjid Bandar Aztec yang terletak di daerah Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus. Masjid ini merupakan sebahagian daripada kompleks komuniti Islam yang bermula pada tahun 2011 dan ianya dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad. Kompleks ini dibangunkan secara berfasa. Fasa pertama, pembinaan Dewan Komuniti yang dilengkapi dengan dewan serbaguna, bilik kuliah, perpustakaan dan dapur. Fasa kedua, pembinaan masjid utama yang berkonsepkan gabungan tropika dan seni bina Islam Timur Tengah yang siap pada tahun 2019 dan mampu menampung 1,000 jemaah. Fasa ketiga, pembinaan menara yang mempunyai 6 bucu yang melambangkan 6 rukun iman dan siap sepenuhnya pada tahun 2023 hasil sumbangan orang ramai. Kini kita bersedia untuk melangkah ke fasa keempat, iaitu pembinaan bangunan limpahan atau ruang pelbagai guna sebagai tambahan kepada ruang solat sedia ada. Setiap minggu, terutama hari Jumaat dan hari raya, jemaah melimpah hingga ke dataran luar. Sebagai usaha sementara, kanopi telah digunakan. Namun apabila hujan lebat, ruang ini tidak lagi selamat atau sesuai untuk digunakan sebagai tempat solat. Masalah yang sama juga berlaku semasa program iftar Ramadan apabila ruang dataran dinaiki air akibat hujan. Bangunan limpahan ini bukan hanya sekadar ruang solat tambahan sahaja. Ia juga akan berfungsi sebagai event area untuk program iftar, jamuan, kuliah dan program komuniti. Kami berharap dapat melaksanakan pembinaan ini secepat mungkin bagi memastikan keselesaan jemaah dan kelangsungan aktiviti masjid. Jazakumullah khairan atas sokongan dan sumbangan anda. Semoga segala sokongan dan sumbangan anda menjadi salah satu amalan yang dikira di akhirat kelak dan Allah membalasnya dengan berlipat kali ganda.